perhatian kepada semua unit 208 yang mendengar berita ini. Kami tidak tahu berapa banyak lagi unit yang selamat, tetapi kami ingin anda lapor diri di selatan bandar, lebih tepatnya di Bank Metro City dengan segera. Misi utama aku nak kat depan ni aku nak buat macam kebun. Kenapa aku nak buat kebun? Sebab dia kat sini lebih selamat dan aku pasti tak ada banyak zombie akan spawn kat kawasan ni. So mungkin kita akan mula hancurkan kawasan ni, hancurkan benda ni, dan aku harap tak ada minyak ke apa yang keluar dari benda ni. So dari membuang masa, mari kita lebih membuangnya. Setelah aku berhasil menghancurkan semua paip-paip utama, aku mula membersihkan sisanya seperti tiang-tiang dan lain-lain. Setelah itu aku mula mencabut semua rumput-rumput di sekitarnya menggunakan air yang aku curi dari lautan. Ada helikopter punya ni lah, tempat mendarat. Boleh aku buat landing helikopter kalau ada. Oh no, aku punya inventory penuh gila. Aku kena balik dulu. Okay, kita tidur dulu geng. Di waktu pagi pula aku dah bangun dan aku mula keluar dari kawasan aku untuk mencari barang-barang untuk bertahan hidup. Well, agak susah juga sebab kawasan ni dah terbengkalai dan aku tak pasti. Aku belum check lagi rumah kat kawasan ni. Hello, anybody here? Oh, okay, ada. Cuma buku ya. Jom kita naik atas. Kita naik ke. Okay. Hello, ada orang ke? Hello. Ish, ada peti geng. Ada zombie tak? Tak ada kan? Tak ada kan? Wow, roti mantap. Roti dengan apple. Ada zombie. Hello? Ada zombie. Aku rasa zombie kat atas tau. Hello. Bunyi makin kuat. Tak ada apa. Ini apa geng? Office ke apa ya? Oh no. Oh, ada peti. Sekejap, sebelum tu kita tengok dulu kawasan kita. Tak ada kan? Okay. Ada apa dalam peti ni? Buku. Boleh lah. Dengan feather. Boleh lah. Kita ambil feather ni untuk buat panah kalau kita tak ada peluru. Okay. Wow. Yes. Oh, okay. Bagus. Cookie pun boleh. Not bad.
Aku tengok. Okay, nampaknya kat sini dah tak ada apa-apa. Aku rasa kita dah boleh balik. Tapi kita balik ke... Aku nak tengok kat arah sana pula. Mungkin kat situ ada barang juga. Sebab aku... Oh, okay. Dia kat depan. Halo bang. Toilet eh. Wow, ada kat situ. Oh, wow akbar. Wow, banyak. Okay, dia apa nanti? Tak ada apa-apa. Okay, kita kena pergi. Zombie makin banyak, kita kena pergi. Oh, wow. Okay. Waduh, peluru aku dah habis dah nanti. Tinggal 8. Ambil kau. Aku cuma masa. Assalamualaikum. Oh hell nah. Oh, jangan harap aku nak masuk tempat yang gelap. Dah makin gelap masalahnya geng. Aduh. Okay, aku nampak zombie. Okay. Banyaknya zombie. Okay, 1, 2, 3. Go. Jalan mana ni? Aku nak kena masuk rumah ke? Waduh, makin banyak pula. Okay, aku terus tu. Go. Yes. Sampai. Balik. Cepat. Yes, finally. Selamat. Aku harap zombie tu tak ikut aku tu. Okay, aku tak pasti lepas aku nak buat apa dah. Sebab aku dah tak ada idea nak survive macam mana. Peluru aku dah makin sikit. Aduh. Sebab yelah aku pun belum buat lagi tempat farm dia. So macam mana ya? Kita hancurkan dulu lah. Aku dah tak ada idea. Peluru aku dah makin sikit masalahnya ni.
Rasa aduh macam mana Aku kena cari barang-barang dulu. Aku memang betul-betul kena cari peluru senjata api macam tu. Sebab aku confirm aku sekarang ni kalau aku tak jumpa senjata api ke apa, aku pasti aku akan mati dan jadi zombie macam dia orang. Aduh. Ni ke? Bisa tak ada zombie. Ada tu kan, ada pokok ni yang kita boleh ambil. Oh, spawner. Sukan. Oh, ada ni ke? Ya, ni dia. Yes, jalan aku. Ni apa, ambulan? Oh, ambulan ni. Yes. Ada potion. Cun. Ni kereta. Camp. Please. Senjata please. Yo. Ada peti. Ya. Ni base tentera ni. Ni. Buat yang tiga apa ni? Armor. Tapi aku dah ada armor dah. Armor legging boleh. Okay, cun. Okay. Yang. Oh, yes. Cun. Yes. Mantap. Aku sangat gembira setelah aku mendapatkan semua hasilnya. Ini akan membantu saya untuk mempertahankan diri dari serangan zombie itu. Senjata api. Apa ni? Senjata apa ni? RPK 3. Okay. Oh, boleh tahan. Okay, tu je. Ya, akhirnya kita dapat bawa balik senjata api. Ada cara lagi? Apa ni? Army note. Biar yang tekik. North Bay. Maksudnya kat sini juga orang dia tak mampu bertahan hidup. So maksudnya kat kawasan ni banyak tentera, walaupun mereka mempunyai kapal yang baik, mereka tetap tewas dari serangan zombie itu. Aku mula berfikir, berapa lama aku dapat bertahan hidup? Tapi sebelum aku menjadi macam mereka, senjata api dia orang banyak. Tapi kenapa dia orang? Aduh. Aku sudah tidak ada kata-kata setelah membaca buku itu. Kan powder ni kita boleh bawa. Itu sangat mengejutkan aku. Ini apa, simen? Ini senjata api dia orang banyak, tapi kenapa dia orang mati juga? Ke ada kita cuma masuk tank . Oh, tank. Setelah itu aku kembali ke base aku untuk berehat.